Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati panel hakim, saya mewakili bahagian pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kebangsaan akan membentangkan suatu inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran yang kita namakan sebagai Daurah Hadis 1.0 mendemokrasikan ilmu mengekalkan kualiti. Inovasi ini dibangunkan sebagai suatu penyelesaian kepada cabaran dalam pendidikan Islam pada masa kini. Apa yang kami hasilkan ini bukan sekadar kursus dalam talian, tapi ia merupakan suatu ekosistem pembelajaran digital yang menggabungkan ilmu, interaksi, pentaksiran dalam suatu pakej yang lengkap. Kita melihat dilema pada masa kini, iaitu banyak lambakan maklumat berkaitan agama di media sosial. Kita dapat pelbagai hadis daripada TikTok, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Jadi masalahnya adalah ilmu hadis yang berkualiti itu masih berada di dalam kelas, kuliah, masjid-masjid tertentu, institusi pengajian tinggi yang tertentu. Dan dia tidak boleh diakses melainkan pada orang-orang yang ada peluang untuk pergi ke tempat tersebut. Jadi daripada ini berlakunya jurang ilmu yang kita cuba nak bantu untuk menyelesaikannya. Jadi penyelesaian yang telah kami hasilkan ini, kami membangunkan sebuah yang disebut sebagai konsep digital filter, yang mana kita boleh faham ini sebagai suatu sistem saringan yang mana sebelah kiri itu adalah pakar akademik USM yang bertanggungjawab memastikan semua kandungan semak sudah diproses. Setelah kandungan tersebut diproses, penyampaian digital yang sistematik, dan akhirnya sekali masyarakat menerima ilmu yang telah ditapis, berkualiti dan boleh dipercayai. Kemudian kerangka inovasi PDP ini dia dibina berdasarkan tiga tonggak utama. Yang pertama adalah penyampaian segera merentas platform. Jadi pelbagai platform kita gunakan. Dan yang kedua adalah pengiktirafan berasaskan merit. Para peserta itu tidak hanya mendengar tetapi mereka juga melalui proses penilaian. Dan yang ketiga adalah pengurusan berasaskan data yang mana kehadiran penilaian mereka itu direkodkan secara automatik di dalam sistem yang telah kita bina. Okey, kemudiannya berkenaan dengan inovasi yang pertama, inovasi satu, ekosistem penyampaian serentak program platform ini. Jadi kita juga menyampaikan kuliah ini secara serentak melalui Facebook, Live, Webex dan rakaman. So peserta ini dia ada pilihan, dia nak pilih sama ada mengikuti secara live atau dia nak masuk ke dalam Webex ataupun dia dia nak belajar itu secara rakaman video juga boleh dilakukan. Dan kita tengok kepada analitik yang terlibat, kejayaan yang telah berjaya kita capai sepanjang program ini. Kita telah berjaya mendaftarkan seramai 372 orang. Maksudnya ia mempunyai satu demand yang tinggi daripada masyarakat setempat. Dan daripada perkara itu 140 orang terlibat ataupun mengikuti secara Webex, 274 mengikuti secara FB Live. Yang lebih penting ini ia bukan sekadar mengira jumlah peserta, tapi kita juga melihat corak penglibatan mereka. Jadi apa yang kita dapat ni akan kita gunakan untuk menambah baik pengajaran pada masa hadapan. Uh, Elemen inovasi kedua yang kita tampilkan ini adalah kita nak beranjak daripada paradigma yang pasif kepada yang aktif. So jadi kita nak berubah daripada pelajar hanya mendengar, tetapi dalam sesi dakwah ini kita nakkan mereka itu interaktif, menjawab soalan. Kita juga bagi tugasan untuk mereka selesaikan. Mereka juga melalui proses saringan secara sistematik. Dan kejuruteraan silibus ini ia merupakan satu kekuatan dalam kami punya PDP ini, kerana silibus ini kita bina secara bertingkat. Maksudnya pelajar itu dia bermula secara asas, kemudian dia akan bergerak secara progresif kepada topik-topik yang lebih kompleks. Yang sama kita ajarkan kepada pelajar-pelajar dalam pengajian Islam.
Jadi mereka sangat berminat dengan apa yang telah kita kongsikan ini. Dan inovasi ketiga yang kita tampilkan di dalam kaedah inovasi pengajaran ini adalah pengiktirafan berasaskan merit. Sijil itu tidak diberikan kepada semua yang hadir, seperti mana bengkel-bengkel yang biasa. Tetapi bengkel ini dia ada sistem penilaian dia. Sesiapa yang lulus sahaja akan diberikan sijil daripada urus setia. Jadi daripada keseluruhan ni kita berjaya menggraduatkan seramai 84 peserta yang lulus kita punya sesi penilaian dan berjaya mendapatkan sijil. Dan dalam slide ini juga saya tampilkan beberapa testimoni ataupun testimoni pelajar yang mengakui penyampaian ataupun daurah yang kita buat, kita bawakan ini dia lebih mudah difahami, lebih fleksibel, boleh diakses di mana-mana, dan mereka juga ada akses untuk mengulang kaji daripada rakaman-rakaman yang telah kita berikan. Uh, Daripada kecekapan pengurusan, kita melihat di dalam penawaran daurah ini, kita melihat kos pelaksanaan ini lebih rendah berbanding dengan kursus fizikal, kerana semuanya dilakukan secara automatik. Pendaftaran, kehadiran sijil, semuanya adalah secara automatik. Jadi pensyarah yang terlibat di dalam kursus daurah ini, mereka tidak terlalu terbeban dengan program yang kita anjurkan. Dan impak jangka panjang daripada daurah hadis ini, kita percaya inovasi ini mempunyai impak yang lebih besar daripada sebuah kursus sahaja. Ia boleh menjadi satu model nasional bagi memindahkan ilmu Islam secara digital yang pada kebiasaannya diajarkan secara tradisi di masjid-masjid, bilik kuliah dan sebagainya. Jadi model ini dijangka boleh meningkatkan literasi hadis masyarakat, mengurangkan penyebaran hadis palsu, memperluaskan akses pada ilmu yang berkualiti, serta ia juga boleh direplikasi oleh industri-industri yang lain. Dan sebagai kesimpulannya, Darul Hadis 1.0 ini bukan sekadar memindahkan kuliah kepada bilik kuliah internet, tetapi kami membina satu ekosistem pembelajaran digital yang lengkap, sistematik yang mampan. Jadi inovasi ini kita berjaya memperluaskan akses kepada ilmu, mengekalkan standard akademik, meningkatkan pelibatan peserta, mengiktiraf pencapaian secara minit, serta menghasilkan model pembelajaran yang boleh diperluas dan direplikasi di dalam pelbagai platform ataupun institusi yang lain. Jadi sekadar itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua hakim yang menilai pembentangan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.